Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar bersama cikgu. Jadi sebelum itu, eloklah cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu adalah Cikgu Mastura binti Muhammad Arif dari SK Seri Kundang. Hari ini, kita akan belajar topik fasa bulan. Pernah tak murid-murid perhatikan bulan di langit pada waktu malam? Kadang-kadang nampak bulat penuh, kadang-kadang nampak separuh, kadang-kadang nampak nipis saja. Kadang-kadang tu langsung tak dapat lihat. Betul tak? Kenapa agaknya bulan berubah bentuk ya? Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu standard pembelajaran untuk topik ini. 9.1.3 menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikut takwim Qamari. Selepas mempelajari topik ini, murid-murid dapat pertama, menyatakan dengan lisan atau bertulis bagaimanakah fasa-fasa bulan boleh berlaku. Kedua, melakar 8 bentuk fasa bulan mengikut turutan. Dan yang ketiga, memerihalkan bentuk fasa bulan dengan menggunakan tangan. Sebelum kita teruskan, jom kita imbas kembali. Cikgu ada satu soalan. Adakah bulan mengeluarkan cahayanya sendiri? Fikir sekejap. Ya ataupun tidak? Jawapannya, bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Tetapi bulan memantulkan cahayanya daripada matahari. Bulan ini ibarat berbola cermin yang gergasi yang memantulkan cahaya matahari. Menarik kan? Sekarang, mari kita perhatikan satu video pendek tentang perubahan bentuk bulan. Perhatikan betul-betul bagaimana bulan ni berubah bentuk dari satu malam ke malam-malam yang lain. Sambil menonton, cuba murid-murid fikirkan, kenapa bentuk bulan sentiasa berubah? Jom tonton. Murid-murid, berdasarkan video tadi, apakah bentuk bulan yang dapat diperhatikan? Ada yang penuh. Ada ketikanya langsung tak nampak. Ada pula yang nampak sabit. Ada pula tu nampak separuh. Ada pula tu nampak hampir penuh. Macam-macam bentuk yang dapat kamu lihat, betul? Jadi, mengapakah bentuk bulan ini berbeza-beza? Inilah yang kita panggil sebagai fasa bulan. Sekarang, mari kita tonton satu lagi klip video ringkas. Sambil menonton, cikgu nak murid-murid fikirkan dahulu satu soalan penting ni. Bagaimanakah terjadinya fasa-fasa bulan? Jom kita tonton video ni. Dalam video ini, kita dapat perhatikan sebahagian bulan itu dan bumi itu terang dan sebahagiannya gelap. Kenapa ya? Kerana bahagian yang terang itu menghadap matahari dan bahagian yang gelap itu tidak menghadap matahari. Jadi murid-murid, bagaimanakah fasa bulan ini boleh terjadi? Ingat kembali video tadi. Ya, betul tu. Fasa bulan berlaku kerana bulan beredar mengelilingi bumi. Seterusnya, berapakah fasa yang terdapat dalam fasa bulan? Jawapannya ialah terdapat 8 fasa. Nanti cikgu akan kongsikan satu persatu ke semua 8 fasa itu ya. Seterusnya, bagaimanakah kita nak menentukan kedudukan fasa bulan dengan betul? Macam susah je. Jangan risau, mudah saja. Cikgu kongsikan tips ya. Langkah pertama, lihat kedudukan matahari. Nampak? Langkah yang kedua, lihat kedudukan bulan.
pastikan bulan itu berada di antara bumi dan juga matahari. Nampak tak cikgu tulis nombor 1 tu? Itu menunjukkan fasa bulan yang pertama, iaitu fasa anak bulan. Langkah ketiga, kita perlu lukis anak panah arah lawan jam. Okey? Langkah keempat, kita perlu tentukan kedudukan fasa-fasa bulan. Nampak tak cikgu tulis nombor 2 hingga 8? Itulah kedudukan fasa bulan mengikut turutan yang betul. Mudah saja kan? Okey, pada kedudukan 1, ia merupakan fasa anak bulan. Adakah kita dapat lihat bulan? Tidak. Sebenarnya bulan tidak kelihatan. Kenapa? Ini adalah kerana bahagian bulan yang gelap itu menghadap bumi. Jadi, macam mana bulan nak pantulkan cahaya matahari kan? Gunakan tangan kanan awak untuk menunjukkan fasa anak bulan. Genggam tangan kanan untuk menunjukkan bulan tidak kelihatan. Pada kedudukan 2, ia merupakan fasa bulan sabit. Nampak tak bentuk sabit tu? Ini disebabkan sebahagian kecil permukaan bulan itu disinari matahari yang menghadap bumi. Maka, sebahagian kecil saja bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi. Sekarang, buka genggaman tangan kanan awak. Bentuk C terbalik. Pada kedudukan ketiga, ia merupakan fasa bulan separa. Nampak tak bentuk bulan tu kelihatan separuh? Ini disebabkan hanya separuh permukaan bulan yang disinari matahari itu menghadap bumi. Biarkan tangan kanan bentuk C terbalik dan ambil tangan kiri, cantumkan untuk membentuk bulan separa. Pada kedudukan 4, ia merupakan fasa bulan hampir purnama. Cuba perhatikan bentuk bulan. Dia tak penuh, tapi dia lebih dari separuh. Ini disebabkan sebahagian besar permukaan bulan itu disinari matahari menghadap bumi. Seterusnya, awak guna 2 tangan untuk membentuk bulatan hampir bulat. Pada kedudukan yang kelima, ia merupakan fasa bulan purnama. Wah, cantik sekali bulan ni. Terang dan bulat. Kenapa? Ini disebabkan keseluruhan permukaan bulan itu disinari matahari sedang menghadap bumi. Gunakan 2 tangan awak untuk membentuk 1 bulatan penuh. Pada kedudukan 6, ia merupakan fasa bulan hampir purnama. Kalau kita perhatikan, bulan sudah mula mengecil sedikit. Dia sudah tidak menjadi bulatan yang penuh. Itu yang kita panggil fasa bulan hampir purnama. Awak gunakan 2 tangan untuk membentuk bulatan hampir penuh. Pada kedudukan 7, ia merupakan fasa bulan separa. Nampaknya bulan sudah menjadi kecil lagi. Bulan sudah kelihatan menjadi separuh. Tegakkan tangan kanan awak dan tangan kiri bentuk huruf C. Masa ni tegakkan tangan kanan awak dan tangan kiri berbentuk huruf C. Pada kedudukan 8, iaitu fasa yang terakhir, ia merupakan fasa bulan sabit. Saiz bulan itu kita kelihatan lebih kecil dan bulan sudah kelihatan menjadi bentuk sabit. Jadi, gunakan hanya tangan kiri awak untuk membentuk huruf C. Selepas kedudukan 8, fasa bulan akan berulang semula bermula dari fasa anak bulan. Murid-murid, susah ke nak hafal-hafal fasa bulan ni? Jangan risau, cikgu ada cara yang mudah. Jom kita nyanyikan satu lagu khas tentang fasa bulan. Jadi, murid-murid boleh ingat semua fasa bulan dengan cepat dan menyeronokkan. Jom kita dengar lagu ni. Sedia?
Angkasa bulan ada 8, semua bentuknya berbeza-beza. Macam mana kita nak ingat? Mari kita nyanyikan lagu ini. Mula anak bulan, ke-8 nampak. Bulan sabit bentuk si terbalik. Bulan separa makin besar, hampir purnama, hampir penuh cahaya. Bulan purnama terang sekali, cantik bercahaya di langit malam. Lepas tu bulan hampir purnama, mengecil jadi separa sabit kembali. Itulah semua 8 fasa, 27 1/3 hari semula kita rembulan di angkasa. Indahnya ciptaan Tuhan kita. Mula anak bulan, 8 nampak. Bulan sabit bentuk si terbalik. Bulan separa makin besar, hampir purnama, hampir penuh cahaya. Bulan purnama terang sekali, cantik bercahaya di langit malam. Lepas tu bulan hampir purnama, mengecil jadi separa sabit kembali. Bulan semua 8 fasa, 27 1/3 hari semula kita rembulan di angkasa. Indahnya ciptaan Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan kita. Seronok tak lagu ni murid-murid? Ingat ya, lepas ni nyanyi sambil gunakan tangan kamu bagi membentuk bentuk bulan tau. Jadi selepas ni kalau nampak bulan di langit, cuba teka fasa bulan apa yang sedang berlaku. Okey? Sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Terima kasih kerana sudi belajar bersama cikgu. Jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.